Assalamualaikum, bersama saya Aziz Ahmad. Saya kini berada di Laman Padi Langkawi dan kita nak ke Nawar Sari Spa. Jom ikut saya. Bersama-sama dengan pengasas Nawar Sari Spa hari ini, iaitu selalu saya panggil dia Kak Su lah. Jadi kita nak berkenalan dengan Kak Su. Assalamualaikum Kak Su. Waalaikumsalam. Jadi Kak Su boleh perkenalkan diri Kak Su kepada penonton Radio Bisnes hari ini. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, nama saya Suriati binti Muhammad Dahlan. Kalau nama panggilan dalam spa di Langkawi ni, ramai yang kenal saya sebagai Kak Su. Kalau di kalangan student saya pula dikenal sebagai Cikgu Su lah. Tapi famous lagi Kak Su tu lah. Dia lebih mesra dan akrab lagi lah. Ya. Kak Su, no? Jadi kita nak tahu juga lah Kak Su tentang penubuhan Nawar Sari Spa ni, dan juga mungkin ada macam mana tercetusnya inspirasi tertubuhnya Nawar Sari Spa ni Kak Su. Okey, Nawar Sari Spa ni asalnya kita tubuhkan pada tahun 2002. Masa tu Kak Su buka pusat rawatan mandian ais. Lebih kepada terapi lah, terapi kepada orang-orang yang bermasalah sakit badan, gangguan dan macam anxiety lah apa semua kan. Tapi daripada situ Kak Su terus melebarkan sayap lah. Kita tambah rawatan kita sebab kepada rawatan spa lah, sebab kita tahu rawatan spa ni dia banyak memberi manfaat, memberi orang kata apa, satu pembaharuan bagi orang-orang yang bermasalah. Dia masalah ni macam-macam. Kita kata bukan masalah sakit badan saja, Cik Aziz. Kita ada masalah mental, kan, masalah rohani, masalah jiwa. Jadi orang-orang macam ni kadang-kadang perlukan spa. Perlukan masa seketika, orang kata untuk me time lah kan. Untuk rejuvenatekan balik, refreshkan balik, untuk recoverkan balik dia punya tubuh badan lah. Kalau penat kerja lah, kalau orang kata apa, stres dengan macam-macam perkara kan. Jadi spa lah satu-satunya tempat lah. Jadi kita buat benda ni memang masa tu sangat popular lah. Sebab masa tu tak ramai, tak banyak saingan lagi. Jadi kita pun antara dalam 10 spa di Langkawi lebih kurang masa tu yang buka. Dan kita juga jadi antara spa-spa yang memang mendapat rating lah dalam TripAdvisor. Ramai return guest, dan return guest Kak Su pun sampai sekarang yang daripada 2003, sejak Kak Su buka yang di sini tu 2003, ulang sentiasa daripada Australia. Dari Australia memang every year dia sampai Langkawi, dia akan contact Kak Su dah. Dia akan main lah. Kalau seminggu kat sini, seminggu lah dia hari-hari ulang. Dia dengan husband and wife lah dia orang ni. Kalau balik pun dia orang balik mai, dia orang akan mai Langkawi ni setahun 2 kali. Itu yang kita kata ada orang memang dia macam tak boleh apa, dia rasa macam satu kemestian ke spa. Kewajipan ya. Sebab tu daripada situ Kak Su terus dengan membuka spa, memberi servis kepada masyarakat, walaupun di Langkawi dan juga di orang kata serata dunia lah. Dan selepas tu baru Kak Su berkecimpung dalam bidang pengajian atau pengajaran kemahiran. Maksudnya Kak Su nak menurunkan ilmu lah kepada anak-anak murid. Kiranya Kak Su dalam bidang spa ni dah 24 tahun. Tapi dalam bidang sebagai pengajar ni baru dalam 11 tahun. Sebelum kita nak tahu lebih lanjut tentang Kak Su jadi master trainer tu, tapi kita nak tahu jugalah ada antara package-package menarik yang disediakan kat sini Kak Su. Boleh kongsikan? Okey, boleh. Kita ada package menarik yang disediakan di sini, iaitu kita ada package Cempaka, package Bakawali, dan package apa lagi, Anggrek ya. Di mana package tu ada yang kita combinekan urutan rawatan muka dan juga urut kaki. Dan ada package ni kita buat scrub badan. Rawatan scrub badan, dan juga kita buat rawatan resdung,
Serta lain-lain tu kita ada buat lebih, kita pada urutan lah, more pada urutan lah, sebab tempat kita ni comel sikit kan, comel, limited sikit. Jadi insyaAllah lah masa depan kita akan besarkan balik, sebab dulu memang pernah Kak Su buka besar lah, Kak Su buka 2-3 tempat, tapi ekonomi sekarang kita tengok pada bisnes balik. Jadi kita try dulu dengan keadaan yang kecil dulu, nanti kita cubalah tengok macam mana kan. Jadi Kak Su boleh tak kongsi macam mana perjalanan Kak Su jadi seorang master trainer dalam urutan Malaysia. Urutan Malaysia. Okey. Nak tahu perjalanan tu macam mana? Untuk jadi seorang master trainer dalam urutan Malaysia ni sebenarnya banyak cabaran jugalah untuk sampai ke tahap ni. Yang penting kesabaran yang tinggi kita kena ada, lepas tu tingkat disiplin serta latihan. Latihan yang orang kata apa? Macam sentiasa berusahalah sampai boleh. Dan alhamdulillah lah dengan izin Allah Taala dibagikan anugerah ni untuk Kak Su memperkembangkan lagi urutan Malaysia lah ke mata, bukan kata di Malaysia saja, ke mata dunia, sebab dia adalah satu produk baru. Produk baru untuk kita ketengahkan. Jadi Kak Su mungkin ada orang kata apa, cabaran-cabaran dalam kita mengharungi bisnes macam ni Kak Su, ataupun di segi ada punya saingan ke, di segi modal ke? Cabaran tu sentiasa adalah, mengarutlah kalau orang kata niaga ni tak ada cabaran kan. Betul. Dia macam-macam cabaran. Pertama sekali kita kata modal tu sungguhlah. Kadang-kadang bila kita nak membangunkan sesuatu, kita perlukan tempat tu bagi orang kata selesa betul. Jadi kita first kena ada modal tinggi. Kan, kena saya. Keduanya kadang-kadang untuk mengekalkan kita punya tahap bisnes kita tu sentiasa berkualiti kan. Lain-lain cabaran tu kita ada persaingan, tapi persaingan tu di Langkawi ni kita selalu jadi satu tim. Jadi kita bersaing pun secara sihat. Dan kadang-kadang kita membantu satu sama lain lah, antara sama-sama kita di sini. Dan cabaran lain tu boleh katakan isu terapis jugalah. Isu terapis ialah kadang limited, ada setengah orang kata ramai lagi yang belum berminat dalam menjadi bidang sebagai terapis spa ni kan. Kadang-kadang tu ada masalah macam persepsi orang tentang situasi kerja sebagai terapis tu, itu jadi cabaran jugalah. Kak Su dulu macam mana, modal tu sendiri ke atau dapat pinjaman daripada mana-mana ke, bantuan ke, macam mana ke? Okey, permulaan awal tu kita dapat modal itu dari sendiri juga. Kemudian ada sedikit bantuan daripada family, daripada orang tua. Dan setelah kita jalankan banyak tahun lah perniagaan tu, kita ada dapat pinjaman lah daripada pihak MARA. Dan lepas tu kita buka besar lah, tapi kadang-kadang orang kata besar buka bila ada naik turun tu dia berlaku, kita kecilkan balik. Itulah jadi, itu salah satu cabaran jugalah. Dengan orang kata ekonomi kita dan situasi ekonomi, kadang-kadang ada pelancong, kadang-kadang tak ada pelancong. Jadi kita ni dah labuk banyak tak ada. So kita nak tunggu dapat dia punya investment balik tu sakit sikit lah kadang-kadang kan. Tambah-tambahlah dengan keadaan orang kata situasi ni daripada selepas situasi COVID, kan, lepas tu global ekonomi, dan kita perang dan macam-macam lagi. Walaupun Malaysia ni orang kata sikit sebanyak kena tempias dia juga kan. Itu jadi peniaga-peniaga di sini pun merasa jugalah, usahawan-usahawan yang ada di Langkawi ni, termasuk Kak Su sendiri pun ada rasa orang kata efek dia jugalah. Macam mana Kak Su jaga orang kata dari segi perkhidmatan, kepuasan pelanggan, macam mana Kak Su latih Kak Su punya terapis-terapis tu? Okey, kalau dari segi terapis ni kebanyakan memang student Kak Su sendiri. Daripada dulu pun sebelum Kak Su terlibat dalam bidang pengajaran, pembelajaran apa semua ni pun Kak Su sendiri yang training terapis. Jadi terapis Kak Su ni memang first kali kita nak dia orang sentiasa training. Training kalau tak ada customer kita minta training lah. Kedua, kita selalu tanya feedback pada customer. Feedback kita punya guest, apa dia punya ni, dan kita
perbaiki kualiti tu. Kadang-kadang adalah mereka bagi komen kan, macam mana. Jadi kita akan bagi maklumkan balik kepada terapis tersebut, minta kamu ada komen daripada guest kita, jadi minta repair lah yang mana yang customer bagi komen tadi. Itu kualiti penting sangat kita jaga. Dalam orang kata persaingan sekarang ni, kita tak boleh nak bersaing spa mana gah, spa mana hebat, spa mana cantik. Yang tu kita kekalkan lah, walaupun secara comel kita kekalkan cantik secara comel kan. Dan lain tu kualiti servis lah, sebab dia ada rating dia. Customer akan bagi review. Jadi review telah membantu kita untuk tarik customer yang lain pula. Jadi nasihat Kak Su lah kepada anak-anak muda yang mungkin berminat nak menceburi dalam bidang perniagaan macam Kak Su. Mungkin Kak Su dah nasihat kat mereka. Ya, untuk insya-Allah lah, untuk yang nak menceburi bidang-bidang spa atau bidang wellness ni, saya nasihatkan pertama sekali kena bersedia daripada segi modal kan, kena bersedia daripada segi disiplin yang tinggi, kena orang kata apa, sentiasa positif, sentiasa orang kata upgradekan diri, jangan takut untuk timba ilmu. Walaupun sampai usia mana pun, carilah ilmu. Kita orang kata sentiasa terus belajar dan jangan takutlah untuk meredah perniagaan. Bagi Kak Su sendiri pun, Kak Su sanggup menanggung risiko lah bila kita dah terlibat dalam satu-satu perniagaan tu kan. Jadi Kak Su pun menyerulah semua anak-anak muda, terutama student-student Kak Su. Kak Su sangat positif lah, sangat ingin melahirkan ramai usahawan, terutama dalam bidang wellness ni, supaya bidang wellness ni menjadi satu orang kata apa, pemangking ekonomi pada negara, di mana bidang wellness ni juga boleh memberi banyak kesejahteraan serta orang kata kesihatan yang baik kepada semua orang lah, banyak membantu orang. Jadi teruskan usaha, insya-Allah teruskan usaha, ada rezeki kita di sini. Kak Su, macam mana orang ramai yang mai ke Langkawi ni, kalau mereka nak mai ke spa Kak Su ni, cara macam mana mungkin mereka boleh ikuti dekat Facebook ke, Instagram ke, apa ke yang Kak Su boleh kongsi dengan mereka? Selalu kita ada Facebook, kita Facebook Nawasari Spa. Kita juga ada TikTok Nawasari Spa ya. Untuk Instagram atas nama sendiri yang tu, kita belum buka atas nama Nawasari Spa. Boleh follow kita di TikTok Nawasari Spa dan juga Facebook Nawasari Spa. Dan selain daripada tu, boleh tengoklah daripada dalam Google The Best Spa in Chenang, akan naiklah antara nama-nama Nawasari, salah satunya sebagai tempat yang orang kata di pilihan pelancong di Langkawi ni. Kita nak tanya jugalah tentang keunikan yang ada di Nawasari Spa ni. Mungkin Kak Su boleh kongsikan dengan pendengar kita dan juga penonton. Okey, di Nawasari Spa ni keunikan yang ada, pertama sekali kita ada signature massage kita, di mana kita create sendiri dia punya teknik massage yang memenuhi standard kehendak pelanggan kita. Kan ada pelanggan yang dia tak mau yang kalau tradisional tu kuat sangat, kalau yang aromaterapi relaxing tu terlampau slow sangat. So kita bagi yang orang kata sesuai ikut kehendak pelanggan. Dan di sini juga kita ada buat servis macam complimentary, kita bagi welcome drink dan cool towel untuk pelanggan yang hadir. Jadi kita bagi dia orang coolingkan diri dulu. Yalah, kadang-kadang jalan kat luar tu kan panas kan. Jadi masuk-masuk sampai spa ni aircon sejuk, kita bagi minum sikit, kita bagi cool towel untuk dia refreshkan diri sikit. Itu antara servis kita lah. Dan lain-lain tu bila kita buat rawatan urut badan ke apa, kita akan lapkan dengan hot towel. Biar orang kata customer tu akan rasa lebih fresh, lebih segar lagi selepas rawatan. Mungkin Kak Su boleh tunjuk sikitlah Kak Su punya brochure, package yang kita ada di dalam flyers kita atau brochure kita, iaitu package anggrek, di mana kita ada buat rawatan foot scrub kaki, untuk kaki lah. Masker, kaki pun kena masker juga lah. Orang nak pasang masker kat muka je tak saja, no? Ya, kaki pun kena. Ya, lepas tu kita ada food callus, kita buang kulit-kulit mati, dan kita plus dengan urut kaki, foot reflexology. So servis ni dalam package 75 minit je. Ya, 75 minit. Lain tu kita ada package untuk couple.
Kita buat urutan bersama satu bilik. Lepas tu kita buat urutan refleksologi dan urutan muka. Ini khas untuk couple lah. Maksud dia satu harga untuk 2 orang. Itulah. Lain-lain tu kita ada tawarkan juga urutan aromaterapi. Kita buat refreshing facial untuk refreshkan muka dan urutan muka lah. Kita banyak fokus urutan. Kita sini tak pakai mesin, kita more semua hands. Hands on semua lah, guna tangan. Jadi orang kata tangan ni sentuhan tu dia miracle sikit lah, ajaib lah sikit kan. Kadang-kadang tak glow pun kita bagi glow up, naik lah kan bagi. Lepas tu kita ada package full back body scrub ya, belakang badan. Kadang-kadang orang ni dia segan nak buat full body tapi nak scrub satu badan, dia nak scrub belakang saja. Kan kadang mandi kan tak sampai nak di belakang sendiri kan. Boleh mendapatkan rawatan untuk scrub di bahagian belakang badan kita saja. Itu dia antara package-package menarik yang ditawarkan di Nawa Sari Spa. Okey, terima kasih kepada Kak Su atas kesudian berkongsi dengan kami untuk Radio Bisnes hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam Radio Bisnes di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.